Aduh, hari ni dah hari yang ke-15 Ramadan. Bosan lah. Nanti kita nak pergi macam-macam tempat ni. Ni katanya ada bazar baru buka. Sekejap kita tengok dekat komputer Dekat bazar baru ni buka. Oh, bazar ni memang nak buka. Tapi bazar yang dekat-dekat dengan rumah ni, boleh lah kalau kita beli. Cantiknya rumah ni. Baru pindah. Tapi nanti kena bayar hutang pula dekat dekat siapa tahu, dekat abang. Dekat abang pula. Dekat orang tu. Aduh, hai. Ni rumah ni tak tahu berapa ringgit. Sekejap. Bukan tu ke atas tu? Kita cek lah. Kita kena berjimat cemat. Kita tak ada kereta dah. Sebab kereta kita pinjam pun sebab nak beli rumah je. Rumah pun 2 tingkat. Jadi kiraya. Apa ni? Cik. Ini hutang yang masuk. Semua berapa ringgit? Boleh beritahu tak? Saya ada RM500 je ni. Saya ada RM500 je. RM50,000. Nala saya ambil RM500 dulu, boleh? Nah. Okey. Saya buat dulu tau. Ada baki lagi RM45,000. Banyak kerja yang kena buat ni. Nak buat apa jomlah. Kita kerja dulu. Kita kerja jadi penghantar barang. Penghantar barang jalan kaki. Boleh juga kan? Rindu pula. Bazar dah tak ada pula kan? Bazar kat atas, dia tukar tempat dah. Balai polis pun dah tak beroperasi sebab diorang semua cuti. Wow, kedai apa ni? Kalau lah saya boleh pergi sini. Tapi saya ada sikit je. Duit pun ada lagi. Ada sikit lagi ni. Ada lagi apa ni? RM3 ni nak beli apa muncullah bawa duit sikit. Alamak, terlupa sahur. Jom kita sahur dululah. Kita sahur dekat, kita pergi kedai ni dulu. Kita beli makanan. Kita beli. Ni apple ni murah juga ni. Boleh lah ambil. RM2 je ke? RM2. Tak ada orang. Tapi ada CCTV. Terpaksa bayar juga. Ni duit. Ni duit tau. Okey. Rehat barang dulu tak boleh lah kalau memang kena tu lah. Kita makan dulu lah. Sedapnya. Dazan lah. Okay, kita kena berhenti makan. Ni bukan orang tadi ke? Ada apa je? Saya baru perasan. Baki dia bukan RM45,000. Tapi baki dia RM49,500. Nah, saya bayar RM500 lagi. Ambil. Beli murah je. Beli apa? Game. Tak boleh saya ni. Bukan kaya sangat. Nak ambil lah balik. Ambil RM500 ni. Ambil RM500 ni cepat lah. Saya bagi dulu. Minit 36. Tak apalah.
Oh, astagfirullahaladzim. Kita ni okey ke? Tak apa. Anda saya tahu. Baki kita ada lagi 49. Anda saja tahu yang kita ambil duit ni dekat supermarket tadi. Dah ambil apple. Kita tak payah bayar lah kot. Ambil duit sikit lah. Tak ada apa-apa. Saya pun kerja kat sini. Okay. Kita dapat duit. Okay. Mudah-mudahan nanti kamu tak marah lah. Sebab saya pun perlukan duit. Dah pukul berapa ni? Wah, dah pukul 3 lah. Rasanya masa untuk kita pergi bazar kot. Kita beli makanan siap-siap. Nanti pukul 7 kita berbuka. Nak beli apa kan? Makanan sedap-sedap ke kat atas tu? Aduh. Iya. Oh, jadi kuih raya lah. 5 minit RM36. Ni bazar Ramadan yang tertulis tacos. Ada kedai aiskrim, ada kedai ni. Okay, jom kita beli baju raya dulu. Ini baju raya ke? Cik, ni baju raya ke, cik? Ya, oh, baju raya. Rasanya kita kena beli siap-siap kot. Nanti kita nak buat persiapan. Nanti kita nak raya kan. Saya tahun ni nak pakai baju raya. RM150. Mahal betul. Dia RM150 ke apa? Cepat bagi tahu, oi. Harga dia berapa ringgit sebenarnya ni? Saya sebenarnya nak beli yang murah-murah je. Dalam RM30 satu je. Berapa ringgit? Saya nak beli kain-kain yang biasa-biasa. Satu dah berapa ringgit? Paling murah. Baik main game je. Boleh lah. Tapi tak boleh kurangkan harga ke? RM60 boleh? Sebab saya ada RM60 je ni. Tak boleh. Allah. Nanti saya bayar boleh? Saya bagi RM60 dulu. Nanti RM8 nanti saya bayar. Ambil duit kat bank. Okey. Aduh. Ambil duit kat bank. Pula. Jomlah kita pergi bank dulu. Kita jalan kaki. Penatnya. Bulan Ramadan ni kalau kita jalan kaki pun penat kalau kita ni. Dan nanti duit tu adalah baki berapa ringgit. Saya tak ingat dah baki ada berapa ringgit. Kalau ada RM30 ni bolehlah beli tu. Dah macam mana dah terpaksa. Tu je pergi bank. Assalamualaikum. Kalau kita fikir-fikir balik kan, tak payah beli baju raya kat sana kan. Tapi baju raya kat sana mahal. Beli baju raya kat sini murah lah sikit. Tak apalah. Datuk macam mana kita keluarkan. Waalaikumsalam. Saya nak ambilkan duit boleh? Saya ambil kad ni dulu ya. Mana kad dia? Oh ni. Oh bukan ambil yang ni. Ya, adakah ini duitnya? Boleh jap. Boleh keluarkan. Saya ambil duit dulu ya. Kenapa tak boleh masuk ni? Jap. Boleh tolong ambil? Saya tak reti guna band ni. Duit. Terima kasih.
Okey. Kerja band ni baik juga Sekejaplah kita tengok dekat baju raya ni RM5. Tak, masalahnya mana pekerja dia? Mana pekerja dia Bukan selalunya ada pekerja ke? Sekejap kita tengok baju raya dia dulu. Mana pekerja dia Pekerja dia. Aduh. Baju raya kat sini. Cantik-cantik. Pula kita baliklah. Manalah Acap Itu pun Acap. Acap. Merak. Hai. Apa khabar, sihat? Terima kasih telah menjadi kawan saya. Dah pukul apa dah ni? Alamak, dah kuat. Jom buka puasa. Buka puasa pula. Jom pergi sahur. Pergi sahur pula. Amma? Jom. Kita kena pergi cepat ni. Jom. Pergi cepat. Bazar pun. Ini kita beli. Ini siapa? Aku Acap. Baru kenal ke, cik? Ni kawan saya, cik. Saya nak beli. Ada. Takos pula, tukar-tukar pula. Aiskrim. Saya nak beli takos. Satu boleh? Takos enak kan? Nak beli takos. Cepat sikit tau. Saya dah lambat dah ni. Dah buka puasa dah ni. Cepatlah. Nanti saya nak buka puasa lagi. Okey. Ambil bayar duit ni. Tak puasa. Okey dah. Bye. Terima kasih. Nak beli aiskrim. Aiskrim boleh? Perisa apa? Coklat. Saya nak aiskrim coklat. You nak apa? Aiskrim coklat. Okey, terima kasih. Nah, duit. Ambil ni. Okey, terima kasih. Wow. Nak. Nah, terima kasih. Wow, ada Cik Pejuang. Tak apalah, kita tidur dululah. Aduh. Sesemula. Rasanya demam ni. Terima kasih. Selamat datang lagi Okey. Baju raya tak payah beli lah. Mahal. Nak kopi. Nak Starbucks. Tak ada orang. Tak apalah. Mungkin sampai sini saja kot. Nanti kita nak tidur lagi. Itu lagi. Dah lah. Jomlah. Kita rehat dekat sini dululah. Jomlah tidur. Bye-bye korang semua. Saya nak tidur. Oi.